Sejuk juga kan? Oh, ni cantik. Oh, ada game-game je kat sini. Ya. Ingat macam mana saya letak gambar dengan dia orang masa kecil kat atas ni? Kat tangga tu. Ingat tak? Tapi biasa je. Tapi kita berempat je lah. So sekarang ni area ni diorang dah ada tambah tempat permainan dah. Tapi itu pun dah kita orang dah datang sini dulu dalam 18 tahun lepas lah. Anak yang nombor 2 tu pun dah umur 18 tahun. Time masa dia datang tu umur dia baru sebulan. Sekarang ni umur dia dah 18 tahun, anak nombor 2. Ya, kita nak pergi lah ni. Sekarang ni tahun 2026 ni baru kita datang balik. Dia pun dah besar dah. Yang belakang tu dah tinggi dah. Dulu baby je bawa. Dulu berempat, sekarang dah berenam. Tambah ada seorang, tambah perempuan ada seorang lagi. Tapi dia punya breakfast esok ni masa kita pergi tu memang sedap gila. Dia punya butterscotch dia memang sedap. Time ni yang 18 tahun lepas lah. Sekarang ni tak tahulah. So tak sedap. So petang ni kita nak jalan-jalan je dulu. Ni blade daripada blade kita atas ni. Camellia. Bukan dia lah. Ni lah. Dulu kita duduk Fuchsia. Nampak lah tu. Cuma sekarang ni diorang tambah ada satu playground yang budak-budak boleh main. Alah, ada cawan je pun. Yang nampak yang bergerak ni, yang lain tak bergerak pun. Bau itik. Dulu kat sini ada kolam itik ni je. Itik pula, angsa. Angsa putih. Yang belah ni tak ada. Dah satu benda je yang boleh main. Itu je lah yang boleh main. Yang harga apa? RM1. Ini pun yang kita orang tengok daripada kalau kita datang sini, kita tengok kat sini dalam TikTok lah, bini kita orang dalam TikTok. Dia ada tunjuk ada benda baru dekat Kolmar ni. Inilah tempat dia. Main cawan tu. Ingatkan banyak lah dia punya permainannya. Rupa sikit je. Itu je yang ada. Boleh lah untuk anak kecil aku dia main.
Wow, one day pass. Harga RM10 sekepala. Nak masuk dalam ni RM10 sekepala. Rumput pink-pink. Main cawan. Nak, kita main cawan. Ini je lah yang nampak menarik pun. Kuda tak payah boleh main juga. Mahal jatuh sikit. Tengah pusing pening. Aduh, pening. 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 Aduh, jadilah main petang-petang ni. Ayo pening, muntah lah. Dah, penting. Abaya pening. Aku rasa satu-satu permainan yang ada kat taman ni cawan pusing ni. Itu yang ada. Untuk RM10. RM10 ni kira untuk satu hari lah. Tapi kita masuk pun dah pukul 5 tadi. Pukul tengah kot tadi. Lepas ni ada cawan pusing dengan kuda tu tak berfungsi. Lepas tu dengan pasir merah. Itu je lah yang ada. Lepas tu kita main yang cawan tu, kita orang dah tak tahu nak buat apa dah. Sebab cawan tu je ada. Saya ni betul-betul kan kau pakai topi ke depan sikit kan. Oh, ni betul-betul lah yang pasir ni. Ha? Apa nak memalukan? Dia tak nak cakap. Oi. Bang, ayo dah sini bang. Okay, semua. Bye. Semua. Naik bas ni harga dia RM10 seorang. Dia akan pusing satu kali lah. Pergi lah sekali je, dia akan pusing sekali je. Pergi dan balik RM10. Okey, habis RM10. Jadilah sonok petang-petang ni. Ni budak ni pada Kelantan. Ya, hampir satu round. Yang kecil ni nama siapa? Huda. Huda. Ni abang apa? Haras. Abang? Hud. Oh, Huda, Haras, Hud. Semua H.
Ya, dia bercakap aku tak sihat dah. Aku tak sihat dah. Oh, bermain pun. Cepat sana cakap lagi. Cakap lagi. Dah. Dah telefon dah. Budak ni jumpa dekat Kolma Bukit Tinggi. Dia subscribe terus nak video dia. Apa nama tadi? Apa nama tadi? Nama siapa tadi? Put. Put. Okey, Put dia daripada Teluk Intan. Okay, bye. Bye. Terima kasih subscribe. Kita tinjau area bawah Hotel Kolma, bahagian belakang dia. Oh, ni area apa? Restoran breakfast untuk esok. Oh, kat sini ada kolam. Tak tahulah pula. Ada kolam kat sini. Game pool ni satu game dia RM10. RM10 untuk satu game. Apa benda dah? So bila dah bayar dekat QR ataupun guna mesin tu, boleh ambil queue dekat reception. Cantik malam. Guys, hari ni kita akan makan Maggi ramen. Tak ada Maggi ramennya. Tak nak Maggi ramen juga. Maggi tu tak cukup. Jadilah rasalah macam dekat luar negara. Dalam kos 11. Kos 11 kita orang turun bawah. Konon-konon nak jalan-jalan kat tutup lampu lah. Sekarang ni kos 11 dia orang tutup lampu. Alah. Tak ada make up. Cantik lah. Sebab kan tuan tutup tu. Ke dia orang tutup apa yang tu je. Kedai pun dah tutup lah. Pukul 11. Wah, ada juga rasa apa? Angin sejuk, genting macam Fraser Hill. Segala sejuk ni. Cuma kat sini kalau nak makan tu, kalau macam tadi aku tanya buffet untuk dinner tadi dalam RM78 untuk satu kepala. Kanak-kanak tadi dalam RM36 buffet dia. Kalau untuk makan dekat yang restoran kat sini ada dua restoran, satu pizza dengan satu lagi yang nasi sikit. Semuanya dalam harga satu pinggan tu dalam RM40 ke atas. So aktiviti malam dekat Kolma Bukit Tinggi ni tak ada apa lah yang kita boleh buat. Cuma lepak-lepak je lah. Memang tempat dia dah malam tu dah pukul 10 ke atas tu memang duduk dalam bilik je lah. Relax je lah dalam bilik. Jadi kami pun tak ada apa nak buat. Mungkin masuk bilik lah. Lepak kat bilik lah. Tak ada apa pun nak buat dah malam ni. Kita lepak tidur je lah. Okey. Jumpa pagi esok.
settle kita punya breakfast pagi ni. Macam mana ya? Saya okay. Ambil agak banyak beza daripada tahun 18 tahun lepas lah kita makan kat sini. Kalau yang masa tu dia punya apa, menu dia banyak gila, memang best, macam-macam ada. Yang paling aku suka dia punya butterscotch, memang sedap gila. Tapi kali ni kita datang 2026 ni, alamak, tak macam dulu tak macam yang kita orang expect. Macam dia punya menu macam biasa-biasa je kita berjumpa kat mana-mana. Tak macam dulu. Dulu macam memang penuh lah dulu. Dah banyak berubah. Pasal makanan aku macam kurang sikit lah. Tak best lah. QR atau kad sahaja. Kita tak terima cash. Boleh. Mana? Kita tak Sekali yang ni. sekali. Adik nak jagung kan? Belum balik, kita orang singgah ke apa? Taman Jepun. Demi pengalaman. Demi pengalaman. Dia bukan main jalan. Kenapa tak balik? Dah lepas mendaki sikit dah, lebih kurang 50 meter je kot. So, sampai. Selamat datang ke rumah teh Jepun yang pertama di dunia dalam hutan tropika. Welcome to the world first Japanese tea house in the tropical forest. Dingin udara kat sini. Dalam botanical garden Japanese ni kan. Udara sejuk. Boleh lah. Dingin lah dia punya udara dia. Kan masak kan? Kasih warna yang spicy lah. Cantik dalam gambarnya tu. Dalam ni boleh ambil baju-baju untuk saiz pakai baju kimono. Untuk baju kimono ni yang saiz kecil ni harga dia RM20 untuk sewaan. Yang anak aku yang ni harga dia RM25 untuk harga orang dewasa. Kakak dah siap. Cantik colour. Alis kayo dyan. Alis kayo dyan. Kita kayo. Okey, lepas kita keluar je daripada ni, kita akan kembali ke Malaysia. Ya, sampai Malaysia tadi. Malaysia dah. Okey, settle lah kita orang punya pusing-pusing dekat Taman Botanical Jepun. Sambil-sambil ambil gambar anak dengan pakaian kimono, posing-posing dekat hampir 100 gambar. So, sekarang dah dekat pukul 2 dah. So kat sini je lah video aku kali ni. Kita orang jalan-jalan pergi Bukit Tinggi setelah 18 tahun. Kita orang punya holiday dulu ke Bukit Tinggi. Kali ni dah 18 tahun bersama anak-anak pun dah besar-besar dah. Dah 4 orang lah. Dulu datang berdua je. Dulu datang berempat. Sekarang dah datang berenam. Tambah lagi 2 edition perempuan-perempuan ni.
Okay, bye-bye. Bye-bye.